Okey, disebabkan saya awak nak peri sepandan, mari Cik B Tera buat eksperimen. Mula-mula Cik B buat dengan bunga telang. Lepas tu Cik B buat dengan daun pandan. Rasa dia sama dengan bunga telang yang kita buat lah. Tapi warna hijau dia tu hijau slow baby-baby green macam Tekstur tu. Crystal jelly. Lepas tu Cik B buat pula dengan pewarna-warna kuning. Tapi nak ayat bui kau saya awak ke, bila buat dengan pewarna ni, dia punya tekstur sedikit lain lah daripada kita guna daun pandan asli dengan bunga telang asli. Gitu. Awak terang letih tapi kak sedap belakang lah. Saya awak Patut Cik B buat banyak-banyak ni. Cik B beri ke siapa? Okey, sebenarnya Cik B ada majlis hari ni nyo. Jadi Cik B pun gila gola-gola Cik B buat ayam masak cili santan. Oh, janganlah. Ni assistant Cik B. Oh, janganlah saya awak. Tak ajar ayat Cik B gola lagu ni. Tapi nak ayat buinya, alhamdulillah resepi Cik B buat ni jadi. Saya awak lepas tu kak gola-gola tu kak sudah dalam masa sejak gitu kak sudah lah gulanya. Lepas tu kak bubuh lah dari bekah. Bubuh-bubuh dari bekah tu nampak macam pucat lesi. Ya pula dari bekah tok menarik. Lepas pada tu Cik B pun mikir-mikir Cik B pun abah dia ambil daun pisang mentah abah. Janganlah abah dia ambil saya awak tengok Cik B buat. Hias dia tu. Ui, naik seri terus. Meh-meh nak buat catering. Jangan. Walik mung katanya, ibu jom bu kita buka catering lah bu. Nampak macam jadi je buat kali ni. Cik B kata biarlah dok bu. Nak buat catering pula. Pada duk jamu kan anak 5 orang 7, 8, 9, 10 tu janyo. Alo, mau tua-tua reda ni ikut-ikut hari pakat nak buat TikTok janyo. Mungkonya letih saya awak. Masuk-masuk ni letih. Cik B masuknya rajin tapi kat basuh pinggan masya-Allah subhanallah. Dia hilang terus muk rajin tu. Tetap mana lah Cik B nyo. Sudah-sudah duk ngidai tu kat patu kat Cik B pun lenggok duk tunggu tetamu. Janganlah saya awak tak sabar nak suruh tetamu makan masak ke Cik B. Sedap keduk tu tahulah tu tapinya.